Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ada satu announcement nak kita buat dan saya akan serahkan announcement tu kepada dia. Okey, announcement ni berbunyi sebegini gitu Okey. So insya-Allah hari Sabtu ini 8 hari bulan November daripada jam 9 sampai 12 tengah hari, Masjid Al-Abdul Razak akan mengadakan majlis maulid khusus buat muslimah sahaja. Ni kan tak payah datang. Ni muslimah je, jangan sibuk. Majlis maulid ni adalah khusus untuk muslimah sahaja. Kepada yang para muslimin tu, berilah laluan untuk muslimah pula kali ni. InsyaAllah pada majlis ini, bacaan maulid dan kasidah akan dipimpin oleh Ustazah Kamisih, Al-Fadilah Ustazah Kamisih, dengan kumpulan beliau Nurul Ikhlas. Betul sah? Nurul Ikhlas Dan dalam majlis ini juga Al-Fadil Ustaz Syed Yusof kita akan berikan ceramah daripada beliau insya-Allah pada hari tersebut. Sabtu ni. Pada hari Sabtu ni lah. Kita juga adalah lain-lain program yang kat dalam majlis ini, yang kalau kita cakap semua kat sini nanti orang dah tak datang pula. Tak, so, macam Ustaz cakap minggu lepas, kena cakap ada neraka, kena cakap ada pahala, jadi motivate. Dah kasih dua? Ada ni, Telur Asin. Itu tetap lah. Ini adalah salah satu majlis maulid yang yes. Majlis maulid muslimin jarang ada. Betul. Muslimah selalu ada. Dan aku perasan kalau kita bikin majlis yang kita cakap kat poster khas untuk kaum muslimin, pun ada juga muslimah datang. Jadi kau tak boleh tahan aku kalau aku datang. Pasal aku pun nak tahu perasaan dia. Macam mana nak get crash. Yelah, tapi sebab tu kita bilang dulu siang-siang. Untuk yang ini, majlis. Tapi kalau suami dia nak hantar isteri dia? Hantar boleh. Hantar sampai depan pintu masjid. Habis kalau dia nak, jangan masuk dalam. Nanti kesian makcik-makcik yang dah datang. Diorang nak privacy. Diorang pun nak berkasidah sekali-sekali. Tak boleh macam duduk kat tepi tu tak? Tak boleh. Okey, jadi jangan lupa hari Sabtu ni 9 pagi sampai 12 tengah hari, jangan tak datang majlis maulid muslimah yang dikendalikan oleh Masjid Al-Abdul Razak. Sebelum kita mulakan dengan soalan, satunya challenging kita kat atas ni apa? Bau orang masak. Sih. Lagi perut tengah lapar. Faham. Tak boleh ke masak besok ke apa ke? Sekarang juga dia nak masak. Macam bezanya kita dengan Ustaz. Ustaz puasa ke orang, tak ada sibuk bau makan ke apa ke. Kita selalu terganggu. Bau makan lah. Kita tengok kan Ustaz dah kata level iman kan berbeza. Tengok baju tahu. Tengok baju. Ini kuda belang. Tadi kuda belang. Baik, aku baca dulu soalan ni. Kita kasih announcement. Okey dah. Silakan. Kita terus ke podcast. Siapa tanya? Ada member tanya. Baik, soalannya. Topik. Jenis-jenis harta wajib zakat. Situasinya, ada member tanya. Dia baru mula kerja dan dengar kawan-kawan bincang tentang zakat. Ada yang kata zakat hanya untuk emas dan duit simpanan. Tapi ada juga yang sebut tentang zakat perniagaan dan pelaburan. Kau? Dia pun, yang kau tu bukan dalam soalan dia. Yang kau tu datang daripada kita sahaja. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Dia pun jadi keliru. Sebenarnya, harta jenis apa yang wajib dizakatkan? Dia dah tanya Ustaz, tapi dia keluarkan tempat soalan lagi. Apakah jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan? Tafadhal Ustaz. Okey. Macam pernah dengar kita. Macam pernah dengar Ustaz. Jangan timbulkan perkara-perkara yang dah berlalu Ustaz. Kan kalau buat amalan kena lupa. Tapi itu bukan amalan tau. Betul. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita tahu bahawasanya zakat merupakan di antara rukun-rukun Islam yang sering dikaitkan dengan perintah sembahyang.
Wa aqimus solat wa atuz zakat. Jadikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Jadi dia selalu digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan sembahyang. Dan zakat itu dia ada mainly itu terbagi pada dua lah. Satu zakat zakat abdan, lagi satu nama zakat harta, zakat mal. Mal tu maknanya harta, abdan tu maknanya diri, dan zakat diri tu dia dinamakan sebagai zakat fitrah. Yang hanya wajib setahun sekali, iaitu pada bulan Ramadan. Dia bukan bulan Ramadan lah, maknanya sebelum hari raya tu lah, sebelum sembahyang raya tu. Itu dia punya max dulu sampai situ lah. Masuk je bulan Ramadan, dia dah wajib bayar, dia dah boleh bayar. Tapi waktu kalau dia nak bayar sebelum bulan Ramadan pun boleh? Tak boleh. Baru cakap masuk je bulan Ramadan. Please pay attention. Lapar. Tu lah. Sekejap dia masak dulu boleh? Tak boleh, dia start main campak-campak pinggan mangkuk pula tadi. Dia kena dengar. Sorry. Distraction. So itu dinamakan sebagai zakat fitrah lah, yang selalu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat harta ni dia ada 6 jenis harta. 5 atau 6 jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan atau ditunaikan. Pertama dinamakan sebagai zakat ternakan, binatang ternakan. Kalau dia ada pelihara 3 jenis binatang saja, unta, lembu dan juga kambing. Burung tak biasa lah. Burung unta pun tak masuk. Unta lain, burung unta lain. Selalunya datang daripada kita. Bila datang daripada belah sana kan. Aku cakap burung je. Ustaz kasih burung unta. Burung unta. Okay. So burung unta tak masuk under kategori wajib bayar zakat. Walau dia bayar, dia jaga 1000 ekor burung unta pun dia tak bayar zakat. Telur dia besar Ustaz? Besar. Okey, silakan. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah lembu. Kalau dia pelihara lembu sampai nisab je 40 ataupun 30 ekor, dia kena keluar. Kalau kambing, minimum nisab dia adalah 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. And then 100, 202, 100, 200, gitulah dia punya nombor dia. Paling complicated sekali adalah unta. Unta dia tak ada, dia punya number tu is totally tak ada macam, atau tiba-tiba jam macam ni, dia tak ada kod kira. Kalau kami dia ikut 100, kalau lembu dia ikut 30 dengan 40. 30 lain jenis, 40 lain jenis. Macam itu. So itu adalah dinamakan sebagai zakat binatang ternakan. Itu yang pertama Ustaz. Yes. So kalau dia menternak ayam pun, ayam tak ada zakat ayam. Tak ada Tak ada. Tak ada ayam lembu ayam tak ada, kambing ayam tak ada. Okey. Ayam Belanda pun tak ada. Tak boleh. Tak kisahlah dia beranakkan kat Jawa ke, kat Belanda ke, kat Afrika ke, tetap tak payah. Baik Ustaz, silakan. Yes. Kemudian yang kedua adalah zakat tanam-tanaman. So tanaman maknanya tanaman yang merupakan dia makanan asas. Tanaman yang merupakan makanan asas, beras, gandum, and so on lah. Dan so itu pun juga ada, dia pun sampai nisab maka wajib bayar, keluarkan zakat dia lah. Yang ketiga adalah zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan. Tapi pun boleh masuk ada kategori tanaman jugalah. Oh tu ada tadi antara 5 atau 6. Boleh masuk ada kategori tanaman juga. So buah cuma ada 2 saja, anggur dan kurma. Durian, cempedak tak masuk. Ciku. Apple. Zakat apple semua tak ada, pisang tu semua tak masuk. Longan. Lychee pun. Panas. Semua nak cakap. Okey, silakan. Kalau aku kan kalau exam question kan not kan ada yang not namakan 3 list. Kalau aku pula namakan 3 buah-buahan, 30 aku tulis. yang tidak termasuk dalam kategori yang boleh dizakat 30. Pasal itu je yang aku tahu. Okey, biasa. Okay. So zakat buah-buahan cuma 2 jenis buah saja, iaitu anggur dan kurma. Yes. So tu yang ketiga. Yang keempat dinamakan zakat ma'din. Apa tu zakat ma'din? Maksudnya zakat emas yang kita jumpa atau yang kita gali. Yang kita gali dekat gua ke kat mana-manalah. So Kubur kita Kubur Cina boleh tak?
Kau jangan Kira terjumpa emas tu masih dalam keadaan raw lah. Bahasa kita raw. Oh, raw. raw. So then bukan after that, zai, bukan zal. Raw. Tebal. Yalah. Yang dalam kubur Cina tu dal. masa kat dalam nak kena budal. Sudah. raw gold lah. Mineral lah. Okay. No. Tak ada emas je. Emas dengan perak. Kan. Emas dengan perak. Emas dengan perak. Baik. So after dah dibersihkan, then baru keluarkan zakat dia lah. So itu yang keempat. Yang buat gigi tak, Ustaz? Emas. Yang buat gigi. Yang gali lah. Yang gali. Itu dah masuk dalam. Dal. Itu dal kategori kubur Cina. Gigi mas. try je apa. And then yang kelima tu adalah obviously adalah zakat yang kita namakan dengan harta, which is emas lah. So ada kategori emas dan juga perak. Begitu juga kita wang ringgit, kita beli duit lah maknanya, dan juga kita kata investment and so on lah. So tu masuk under kategori zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak termasuk wang dan juga investment, saya. Masuk. Baik. Alright. Okay. And then ada lagi satu nama zakat namanya zakat rikas. Rikas. Yang bahasa mudah je, harta karun. Zakat yang kita jumpa harta dia, yang harta tu dah ditanam daripada zaman jahiliah. Zaman sebelum kedatangan Islam. Yes. Which is quite impossible untuk to be found nowadays lah. Yes, kalau kau pergi tempat Brown Cemetery, tu bukan. Oh, bukan. Bukan, tu bukan rikas. Itu bukan harta karun, tu harta Aaron. Rentang. Okay. So tu zakat. Apa namanya, zakat rikas. Harta karun. Yang dijumpai lah. Harta yang ditanam sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam. Di tempat yang tidak dimiliki orang lah. Sudah tanam. So kita happen to be jalan-jalan jumpa harta tu. Kan so, ini kan cerita apa tu? Solomon's Mine. Solomon. Lah. Dulu kalau buat cerita Solomon tu Nabi Sulaiman kan. According to ni lah. Anda tak tahu ni selalunya baca buku sebelum tidur. Kita zuhud tak tengok TV. Aku pun tak. Members cakap. Aduh. Baik, Ustaz. Okay, rikas adalah yang harta yang ditanam sebelum kedatangan Islam. Ditanam yang tak dimiliki sesiapa. Tempat dimiliki siapa. Baik. Macam sekarang kita tak ada lah. Semua dah milik kerajaan apa. International waters? International water bukan kat tanah tu, kat laut. Oh, ni mesti tanah? Tanah, galian lah. Dia jumpa kat dalam. Okay. And then yang terakhir adalah zakat perniagaan. Yang terakhir sekali adalah zakat perniagaan. So zakat perniagaan tu maknanya dia dah berniaga dan harta dia sampai pada nisab, kekal nisab dia tu selama setahun, haul dia tu, dan dia kena keluar lah zakat dia tu. So zakat perniagaan. So kalau dia berniaga pisang dan baru, tapi bukan keluar pisangnya yang keluarkan jadi zakatnya, harta lah maknanya. Duitnya lah. Durian bukan duriannya kasih orang, bukan. Aku pun terfikir siapa tau? Abdul Rahman Barakah. Dia kasih kita kain, tantang tu demi zakat tak? Tak lah. Tak lah. Kau ustaz cakap zakat nak kena. Teringat je. Itu hadiah. Dia macam dia kasih kita kain. Banyak kain. Cantik lah tu kain dia, kain saku. Okay, Ustaz. Okay. So tu namanya, ni lah harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan tentang zakat lah. Tu je. So other than that, daripada kategori ni dia tak wajib keluarkan zakat. Okay. I think itu dah terjawab lah soalan dia. Pasal soalan dia, apakah jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan? 5 atau 6 bermula dengan tanaman kan? Ternakan 3. Tanam-tanaman, buah-buahan, emas perak. Emas perak bukan. Kau ni ingat makdin aja. Termasuk ingat wang dengan investment. Okey. Baru makdin. Rikas dan perniagaan. Makdin apa makdin? Makdin yang kita gali lepas tu kita jumpa. It must be original. Bukan dah jadi gelang. Betul. Okay, faham? Kita terangkan lagi Ustaz. Baik. So dah terjawab Ustaz jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan.
Kita sempat one more. Boleh? Let's go for one more. Kau tanya, aku dah tanya. Okay. Okay, Ustaz. Soalan yang kedua. Topiknya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Ada member tanya, masa tengah sembang dengan kawan pasal tanggungjawab dalam Islam, ada yang cakap belajar ilmu agama tu fardu ain. Tapi kerja pengurusan jenazah pula fardu kifayah. Dia pun jadi tertanya, apa sebenarnya yang membezakan dua jenis kewajipan ini? Soalannya, bagaimana fardu ain berbeza dengan fardu kifayah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fardu ain ni adalah kewajipan yang diwajibkan atas setiap individu untuk melakukannya. Dia tak boleh orang lain buatkan untuk dia. So dia sendiri yang nak kena buat. Macam kita kata berkenaan dengan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. So dia sendiri yang nak kena buat. Dia tak boleh, kalau dia tak mampu untuk sembahyang, penat ke apa, dia suruh isi dia sembahyangkan untuk dia. Tak boleh. Itu namanya main tipu. Kan? So itu fardu ain. Maknanya every individu dia wajib buat, yang di mana individu tersebut orang yang beragama Islam, telah baligh dan berakal. Okay. So kalau dia dah baligh tapi dia tak ada akal atau kurang akalnya, maka dia tak wajib untuk melakukannya lah. Tak wajib untuk dia sembahyang and so on. Itu fardu ain. Okay. Adapun fardu kifayah adalah fardu yang hanya cukup seorang saja yang buat, yang menjadi wajib di dalam satu daerah atau golongan. Maknanya dia wajib tapi satu orang buat dah cukup, memadai. Kira macam bahasa kita macam mewakili the rest lah. Oh, okay. But kalau tak ada orang pun buat, semua dosa besar. Satu orang buat dah memadai untuk semua, tapi kalau semua tak buat, semua dosa besar. Tapi semua orang dapat pahala tak, Ustaz? Macam kan katakan dia yang buat dapat pahala lah. Yang buat dapat pahala. Tapi kalau for example satu Singapura ni tak ada satu orang pun yang tahu untuk menguruskan jenazah, semua dapat dosa apa? Tapi kalau katakan the moment dia belajar, dia dah tahu siapa yang meninggal orang Islam di Singapura, semua panggil dia lah. Semua orang dapat pahala tak? Dia je dapat pahala. Yang buat dapat pahala lah. Dengan orang yang join sekali lah. Orang yang ajak, orang yang ikut sama-sama semayang atau yang uruskan jenazah tu, dia dapat pahala. Tak tahu. Aku dah belajar. Join pun tak nak. Join je lah. Kau punya pelukik, apa kesalahan kau share dengan yang lain-lain? Siapa suruh tak belajar? Suatu ajak join dulu. Join. Pasal kita tak tahu. Dia ni dah tahu. Tak, kau dah belajar ni sekarang. Kau dah belajar. Okay. Pahala tu share lah. Tak boleh lah. Asal tak boleh? Aku yang kena sibuk mandikan, kapankan. Belajar kan? Kau datang, dia datang Zat kat tepi buat-buat dengan members. Kerja apa sekarang? Lama tak nampak. Dah makan belum? Muka kau macam lain macam. Muka saiz pun lain. So fardu kifayah yang kita kata generally yang ramai orang tahu adalah berkenaan dengan pengurusan jenazah lah. Sembahyang jenazah, mandikan jenazah, kuburkan jenazah, itu wajib lah. Itu mesti kena kuburkan. Takkan nak pergi pakai benda-benda lain pula. Pakai jin. Ini consider kurang akal ke ataupun macam mana, Ustaz? Tadi kita Ustaz yang pasal akal. Ataupun kurang ajar, Ustaz? Kurang dengar je. Ini hanya macam mau tu kurang ajar, Ustaz. Baru nak cari can tak bersembahyang. Kurang akal. Jangan minta. Awak kan cakap. Silakan, sorry. And then dan di antara yang kita tahu yang termasuk ada kategori fardu kifayah adalah menjawab salam. Kalau orang yang beri salam tu dia beri salam kepada kumpulan, maka seorang saja cukup jadi wakil for the rest. Pun falls under kategori fardu kifayah. Satu orang jawab salam dah wakil the rest. Tapi kalau semua orang jawab salam, lebih baik. Kita duduk macam ini lah. Okay, 3. Berbual. Haji Syarin datang, dia beri salam kepada Aiman, yang kebetulan kat situ main handphone. Dia pun beri salam, tapi Aiman tak dengar pasal Aiman main handphone. Kita dengar,
Ataupun Ana dengar, Ana jawab. Waalaikumsalam. Terlepas tak? Tak. Oh, dia cakap. Dia tengah tujukan that salam tu pada that individu. Oh. Habis kau main handphone lagi. Jadi kita nak kena check lah Kena check. Kau tu cepat-cepat ni. Kalau kita duduk, orang beri salam, tanya dulu nanti. Awak beri salam ni kat Pada siapa? Pada kita ke? Okey, pada kita jawab. Kan? Kau Tak kesian dia. Sekali pada dia fikir dia salam. Ini kategori apa Ustaz? Kurang? Pasal tak tahu kan? Ya. Kita jawab Ustaz. Rupanya dia beri salam kat dia ni. Dia pula dia dengar kita jawab, dia fikir dia dah terlepas, dia pun diam lah. Dia pun dia main game. Sekali rupanya dia tu beri salam kat dia ni. Kita beritahu dia lah. Cepat-cepat lah. Man, asyik main handphone je. Jawab abang salam. Kau Ustaz kau debu. Asyik. Tak ada. Terlebih. Betul. Agak-agak. Yang beri salam pula saudara dia. Takkan saudara kau beri salam kat kita. Tekak pula Mana saya tahu. Mungkin dia salam abang apa. Gaduh. Gaduh. Polis pun datang. Pukul 3. Beri salam ni pasal. Pukul 3. Gaduh. Sampai malam. 11:30. Tak semua. Asar tak. Maghrib tak. Isyak tak. Pasal apa jawab salam ni Ustaz? Baik. Okey, dah. Rasanya dah terjawab lah. Dah terjawab lah. Kita kasih macam-macam example lagi. Baik, I think Sandi jabu gitu kan. Betul. Jadi kita ada banyak persiapan. Walaupun Maulid ni adalah untuk muslimah, tapi kita nak kena siapkan tempat Ustaz. Siapkan majlis set semua kan. Jadi kita makan pun ada kan makan. Yalah. Tak, bukan tak nak share. Kesian abang-abang yang dengar. Okey, kita pun siapkan makan. Betul. Selalunya kebiasaannya Masjid Abdul Razak ni, dia tak kenal nasi lain melainkan biryani. Daging. Kau tak mabuk. Tapi kali ni ada perbezaan sikit. Kita order nasi Melayu Ustaz. Bukan nasi Melayu. Nasi Melayu lah tu. Bukan nasi ambeng. Ambeng bukan Melayu? Bukan. Apa? Kalau nasi tu nasi Melayu, dah dipanggil nasi Melayu. Kenapa dia panggil nasi ambeng? Pasal dia nasi ambeng, bukan nasi Melayu. Tapi anak pasti yang masak orang Melayu Ustaz. Tak semestinya. Tak, pasal ni aku yang order, aku kenal. Aku tahulah. Aku kan order dah tak ajak gaduh. Ni pukul 3.30, lepas tu nanti kita habis pukul 10.30. Kita ni ada orang tunggu. Okey. Jadi kali ni kita akan serve nasi ambeng. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Silakan hadirkan diri bersama-sama kita. Kita tetap ada, jangan marah pasal kita yang tolong bantu-bantu. Tapi yang lain 100% muslimah insya-Allah. Okey. Alright, so tetapkan masa pada hari Sabtu ini untuk kaum muslimah kita, untuk yang abang-abang ataupun adik-adik yang melihat, boleh beritahu ibu, kakak, jiran yang duduk kat Singapura. Kesian pasal apa pukul 9 kalau panggil member duduk Kelantan tak sempat, tak sempat. Johor masih boleh lah. Johor masih okay. Batam. Ada orang tunggu. Kau kalau aku cakap ada orang tunggu, kau kalau Batam boleh pula. Okey. Silakan. Okey. Dan itu kita akhiri podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.